Wah, kawan-kawan, suburnya cikgu punya pokok bendil. Hari ni kita dah boleh petik. Selain tu cikgu nak kongsi kawan-kawan, ni adalah pokok goji berry cikgu. Kita juga nak cari kacang panjang. Yang ni paling best kawan-kawan. Ramai yang suka, yang nak tahulah macam mana cikgu boleh tanam pokok bunga matahari ni dapat besar macam ni. Kawan-kawan, kita ikut video cikgu. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. Hari ni kawan-kawan, Cik Tan nak kongsi dengan kawan-kawan. Cik Tan nak update lah tanaman Cik Tan dan mungkin kita akan petik sedikit sayuran kawan-kawan. Okey, jom kita mula dulu dengan kacang bendil ni kawan-kawan. Kacang bendil ni ada yang panggil dia okra. Untuk kacang bendil ni kawan-kawan, bagi Cik Tan lah di antara tanaman yang senang untuk kawan-kawan tanam. Sebabnya kawan-kawan, bila kita semai tu kebanyakanlah kacang bendil ni, Cik Tan tanam dia hidup. Tapi kawan-kawan, katalah kawan-kawan ni nak tanam kacang bendil tapi susah betul dia nak tumbuh. Kawan-kawan boleh dapatkan biji benih ni, nanti Cik Tan akan letak link dia dekat Cik Tan punya ni. Nanti kawan-kawan boleh tekan. Okey, biasanya untuk biji bendil ni Cik Tan pakai paket dia jenama jom tanam kawan-kawan. Kalau baja Cik Tan semestilah menggunakan baja Milagro ni kawan-kawan. Untuk baja Milagro ni Cik Tan suka guna dia kawan-kawan sebab dia mudah guna. Kita tabur je 2 minggu satu kali. Lepas tu dia datang dalam bentuk yang serbuk. Lagi satu Cik Tan suka guna dia ni kawan-kawan sebabnya dia ni 100% organik kawan-kawan. Barulah seronok kita tanam pokok. Ya, ni Cik Tan tahu ramai yang suka tanam dekat rumah. Yang ni pokok bunga matahari. Cik Tan sendiri pun suka tanam kawan-kawan. Bukannya apa kawan-kawan, pokok bunga matahari ni, kalau Cik Tan suka tanam dia dekat taman, dekat Cik Tan punya bahagian depan, bahagian belakang ni. Sebab bila lepas kita tanam tu, nanti kita akan dapat biji benih dia macam ni kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang tak ada kawasan yang luas, tak apa. Tanam je ikut cara Cik Tan tanam dia dalam pasu, dalam polybag. Yang penting kawan-kawan, masa dia nak tumbuh tu kita jaga dia betul-betul. Dan juga untuk pokok bunga matahari ni yang Cik Tan suka sangat kawan-kawan. Katalah dia dah keluar bunga, nanti kawan-kawan dia punya biji benih tu kita boleh dapat sendiri. Kalau kita beli tu maksudnya kita beli biji benih tu sekali, nanti kita akan dapat biji benih tu banyak kali. Kita boleh ulang tanam kawan-kawan. Okey, bayangkan kalau kawan-kawan tanam pokok bunga matahari ni banyak-banyak dekat kawasan rumah kawan-kawan. Cantik. Cik Tan tanam pokok bunga matahari ni sebenarnya Cik Tan suka letak dia dekat Cik Tan punya pokok sayur bagi nanti serangga benda bunga tu datang kawan-kawan. Macam Cik Tan cakap tadi, yang ni kawan-kawan boleh lihat Cik Tan dah tengah orang kata Cik Tan nak petik sebenarnya ni biji benih ni kawan-kawan. Sebabnya bila kita dah semai nanti dia lagi senang hidup. Sedikit tip kawan-kawan, kalau kawan nak dapatkan pokok orang kata pokok bunga matahari ni senang hidup, kawan-kawan kalau dah tanam nanti ambil biji benih dia tu terus semai. Katalah macam hari ni kan Cik Tan ambil, nanti Cik Tan terus semai, dia lagi cepat hidup berbanding kalau kita beli yang paket tu kawan-kawan. Dan Cik Tan ni kawan-kawan, Cik Tan tak ada kawasan yang luas. Cik Tan tanam dalam pasu, dalam polybag. Tapi kalau kawan-kawan ada kawasan yang luas, kawan-kawan boleh tanam pokok bunga matahari ni dekat tanah. Lagi dia punya bunga tu lebih besar kawan-kawan. Sebabnya kalau kita tanam dalam pasu, dalam polybag ni dia terhad. Kalau kita tak siram tu kadang-kadang pokok tu boleh mati. Tapi kalau kat tanah tu kawan-kawan tanam, memang dia akan jadi besar dia punya bunga. Jom kawan-kawan kita tanam pokok bunga matahari ni. Cik Tan suka kawan-kawan dapat pula jenis bunga matahari yang besar. Bayangkanlah bunga dia nanti kawan-kawan cantik je. Warna dia kuning. Tengok ni Cik Tan dah dapat biji benih kawan-kawan. Selain Cik Tan tanam pokok bunga, Cik Tan tanam pokok ni kawan. Yang ni pokok roselle atau pokok ribena kawan. Pokok roselle ni Cik Tan suka. Satu kawan, dia punya buah roselle ni atau ribena ni kita boleh buat jus kawan, simpan dalam peti sejuk. Dan satu lagi kita boleh buat jam. Untuk rasa dia masam-masam manis. Yang ni pun Cik Tan semai dia daripada biji benih kawan. Bila Cik Tan semai, Cik Tan tengok
Banyak pula yang hidup kawan-kawan. Yang ni nanti bila dia dah keluar buah dia, sebenarnya dia dah ada kan kawan, buah dia sikit-sikit putih-putih tu kan, tapi dia tak besar lagi. Ini kan kawan, kalau dia keluar nanti penuh dengan ribina. Kita ambil dia buat jam. Dekat sini pun cikgu ada pokok bunga matahari sikit-sikit kan kawan. Cikgu tanam dia jenis yang kata kejap, cikgu memang akan tanam lah. Sementara pokok tu tak mati, cikgu tanam lagi pokok lain. Yang ni pula cikgu tanam pokok terung. Cikgu ada tanam pokok terung ni kan kawan. Macam-macam pokok terung jenis dia lah. Cikgu ada tanam terung hijau, terung warna putih, terung warna purple. Cikgu suka tanam sayuran sendiri kan kawan. Kawan nak tengok tak kacang panjang cikgu? Kalau kacang panjang ni pula memanglah antara favourite tanaman Cik Ita kan kawan. Cik Ita suka tanam kacang panjang ni. Senang kan kawan. Pertama, dia senang hidup. Lepas tu kita tanam dia dalam pasu pun dia hidup. Dalam polybag pun dia hidup. Dan paling Cik Ita suka kan kawan ambil yang muda-muda tu buat ulam mentah. Ataupun kan kawan ambil yang dah orang kata dah boleh ready lah untuk masak tu. Rasa dia manis kan kawan. Tapi kalau kan yang macam ni, kawan biarkan dia tua. Nanti kita boleh buat benih lagi. Sebab tu Cik Ita suka tanam sendiri sayuran kan kawan. Cik Ita tanam. Cik Ita simpan biji benih. Lepas tu nanti bila kita nak guna, kita dah ada biji benih kita sendiri kan kawan. Kalau kita tanam sendiri dekat rumah lagi satu kan kawan. Bila kita nak makan tu, kita pergi je kat pokok kita petik. Kita nak tua pun boleh, nak yang muda pun boleh, nak yang sedang pun boleh. Kalau kita beli kat kedai, biasanya dia sayuran ni yang standard lah kan kawan. Susah kita nak dapat yang kecil-kecil. Kalau kat rumah ni, macam ni kan kawan, dapat pula kita masak. Yang ni cikgu letak suun, cikgu letak pucuk, letak pula udang. Cikgu letak goji berry kan kawan. Untuk goji berry ni cikgu tanam sendiri. Tapi cikgu juga ada beli yang kering kan kawan. Seronok kan kawan kan bila kita tanam sendiri macam ni, dapat makan hasil tanaman kita sendiri kan kawan. Cikgu yakin ramai kan kawan cikgu dalam FB ni, dalam YouTube ni kan kawan, yang memang tanam pokok sendiri. Yang ni pula pokok bunga kembang 10 cikgu kan kawan. Cikgu suka tanam pokok ni. Sekarang ni kan kawan, cikgu tengah nak perbanyakkan pokok ni. Sebabnya kan kawan, dia ni satu senang tanam, kepak-kepak je dia punya orang kata apa, keratan tu. Cucuk-cucuk dia dah boleh hidup. Satu lagi kan kawan, dia cantik kan kawan. Kalau kita tanam banyak-banyak, laman kita ataupun kawasan rumah kita tu terus jadi cantik kalau letak pokok bunga ni. Harga pun murah kan kawan. Kalau sekarang ni senang. Kalau kawan-kawan teringin pokok ni dah boleh beli online. Itu hari cikgu asalnya pun cikgu beli keratan dia online. Lepas tu cikgu tanam. Yang ni pula pokok wingka. Cikgu suka tanam kan kawan. Pokok bunga yang senang hidup lah. Macam pokok bunga kembang 10. Macam pokok bunga wingka. Nanti kita dapat bonus macam ni kan kawan. Pagi-pagi buka pintu datang pula ni rama-rama ke kupu-kupu ni kan. Kita suka tengok dia kan kawan. Nanti dia buka dia punya, orang kata dia kembang kan macam tu kan. Cantik kan kawan. Kalau rumah Cik Tan ni memang banyak lah rama-rama ataupun kupu-kupu ni. Cik Tan suka bagi dia datang. Nanti kita boleh healing-healing kan kawan. Kan kawan, kalau Cik Tan tu salah satulah cara Cik Tan healing-healing. Okey, yang ni pokok guci berry Cik Tan kan kawan. Yang ni mungkin kan kawan pernah makan dia yang kering. Tapi yang ni cikgu tanam sendiri kan kawan. Okeylah. Cikgu dah selesai dah untuk buat video kali ni. Yang ni cikgu ambil sedikit lah daun kesum. Cikgu nak masak. Daun kari pun ada. Baik kan kawan, kita jumpa lagi.